Riya ini talabul manzilah fi qulubin nas bi a'malil akhirah. Menuntut kepujian dalam hati manusia dengan melakukan amalan akhirat. Ada pun amalan dunia tak termasuk riya. Riya ni buat benda akhirat. Nak suruh orang puji, talabul manzilah, mencari pangkat atau kepujian dalam hati manusia. Manakala manusia tak kata di mulut kita bagus, dipujilah hati sudah memadai. Riya namanya. Bi a'malil akhirah. Riya ini kita nak suruh orang puji kita, orang kata kita hebat dengan buat benda akhirat. Baca Quran nak suruh orang puji, faham? Mengajar agama nak suruh orang puji, belajar nak suruh orang puji, hafal Quran nak tuyan nak dapat duit, faham? Barulah tu riya, tidak kerana Allah, faham? Adapun dunia tak ada masalah. Kita kerja tukang perabot, kita buat perabot lawa-lawa tujuan supaya orang puji perbuatan kita, laku perniagaan kita, harus